Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Aida binti Ahmad, pelajar ISMP Bimbingan dan Kaunseling Semester 5. Hari ini saya akan membentangkan tajuk personaliti berdasarkan tarikh lahir. Personaliti berdasarkan tarikh lahir atau numerologi merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam memahami personaliti individu. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan, latar belakang, nama dan pengubah instrumen, pentadbiran instrumen, cara menjawab dan cara mengira skor dan interpretasi skor, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Pengenalan, numerologi adalah satu kajian yang telah wujud zaman purba dan digunakan untuk menganalisis personaliti seorang berdasarkan tarikh lahir. Ini membantu individu mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan corak tingkah laku mereka. Seterusnya, numerologi bermula lebih 10,000 tahun yang lalu di Mesir dan Babilonia, kemudian berkembang dalam tamadun Cina dan dipermulakan semula oleh Pythagoras di Greece yang dikenali sebagai bapa kepada numerologi moden. Tujuan dan sasaran. Tujuan utama adalah untuk mengenal pasti potensi diri dan memahami personaliti berdasarkan frekuensi nombor dalam tarikh lahir. Ia juga sesuai dalam pelbagai lapisan masyarakat. Seterusnya, instrumen ini merangkumi pelbagai skala termasuk nombor sifat dan nombor karakter. Ia juga menyediakan matrik lanjutan seperti emosi, elemen alam dan bakat terpendam untuk interpretasi yang lebih menyeluruh. Numerologi ini tidak memerlukan borang soal sidik, sebaliknya ia hanya memerlukan tarikh lahir sebagai asas kepada semua pengiraan. Tempoh masa analisis biasanya kurang daripada 10 minit. Cara menjawab skor adalah langkah pertama ialah memecahkan tarikh lahir kepada digit, kemudian semua digit ditambah sehingga memperoleh satu nombor tunggal. Proses ini berulang bagi membina matrik yang mewakili ciri personaliti individu. Dekat sini saya boleh tunjuk cara untuk menjawab instrumen ini adalah A, B, tarikh lahir, tarikh, bulan dan tahun. Dekat sebelah kita boleh nampak 16, contoh dekat sebelah ada 16 bulan 6, 1965. Untuk dapatkan tarikh, jumlah di sini adalah A tambah B, 1 tambah 6 jadi 7, 0 tambah 6 jadi 6, seterusnya. Dekat sini contoh 1 tambah 9 adalah 10, tapi kena satu digit tunggal, jadi 1 tambah 0 menjadi 1 dekat sini. Dan seterusnya. Okey, dekat sini adalah nombor asal dia adalah 7. Okey, seterusnya. Di sini adalah contoh juga, contoh orang untuk mengisi cara menjawab skor instrumen ini. Seterusnya, di sini saya akan tunjukkan video cara menjawab. Di sini saya menggunakan contoh tarikh lahir 12 bulan 9 1995. 1 tambah 2, 3, 0 tambah 9, 9, 1 tambah 9, 10, 10, 1 tambah 0, 1, 9 tambah 5, 14, 1 tambah 4, 5 dan seterusnya. Okey, saya dekat sini hasil daripada tadi saya salin kepada borang yang seterusnya yang saya tunjuk dekat sebelah tadi. Okey, anda semua boleh nampak dekat sini cara pengiraan dia satu persatu yang ditunjukkan hanya mengikut urutan yang telah disediakan. Seterusnya, interpretasi skor.
Berdasarkan pengiraan instrumen tadi, nombor asas dia adalah 9. Jadi 9 di sini merujuk kepada kayu, iaitu nilai positif dia adalah tenang, bijak, pemurah dan berwawasan, manakala nilai negatif dia adalah emosi tidak stabil, terlalu sensitif, setia dan berhati-hati. Dekat sini terdapat 9 nilai number mewakili kepada elemen-elemen tersebutlah. Yang pertama logam, air, api. 4 kayu, 5 tanah, 6 logam, 7 air, 8 api dan terakhir sekali adalah kayu. Okey, seterusnya adalah terdapat matrik bawah sedar gabungan I tambah L tambah O menunjukkan corak tingkah laku yang tidak sedar yang mengawal tingkah laku secara spontan. Yang kedua, matrik tingkah laku extrovert STR. Matrik tingkah laku introvert MNO. Matrik 3 semangat STRS mewakili badan, T mewakili minda, R mewakili jiwa. Seterusnya, 7 emosi setiap huruf dikaitkan dengan emosi tertentu. I keseronokan, I kegembiraan, J kemarahan, K kesedihan, L ketakutan, M cinta, N keinginan, O kejahatan. Seterusnya, elemen alam dan kesaksian diri. Contohnya tadi instrumen tu mewakili 9, so kesaksian dia adalah 4, iaitu kayu. Seterusnya, terdapat interpretasi kod gabungan khas. Contohnya nombor yang berulang digit 3 mempunyai makna yang khas. Contohnya 119, 911, 191 mewakili berdikari, keras kepala, mudah dikhianati. 222 dikelilingi wanita, pengaruh lembut. 333, 888 potensi besar tapi mudah tertekan. Seterusnya, nombor hayat SR tadi apa yang kita nampak, contoh instrumen tadi menunjukkan nombor 9. So dekat sini 9 adalah mengumpul harta kaya semasa hayat. Okey, seterusnya kesimpulan. Numerologi adalah salah satu alternatif yang memberi pandangan unik kepada kepribadian dan potensi diri seseorang berdasarkan terakhir. Ini membantu individu membuat refleksi ke diri dan memahami kekuatan serta kelemahan diri. Namun, instrumen ini bukanlah alas diagnosis yang sah dan harus digunakan secara profesional dengan kebijaksanaan serta tanggungjawab etika oleh kaunselor. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.